takutnya. Hello geng, selamat datang ke dunia yang penuh warna, penuh aksi dan penuh robot comel bersama saya, siapa? Kak Alice. So, hari ini kita akan masuk ke dunia Zetania bersama robot Zeta kita sekalian. Kali ini kita nak masuk season 2 tau. So kali ni cerita dia dah lain sikit. Tak sama macam musim lepas. Sekarang temanya pasal bencana alam. Bencana alam? Ya korang, betul. Dalam season 2 ni, Zetania kena hadap macam-macam bencana alam. Ada gunung berapi meletup, ada puting beliung yang berpusing-pusing, ada gempa bumi yang sampai gegar satu Zetania ni. Lepas tu, ada ribut putih yang tak berhenti-berhenti, tsunami, kemarau, ribut salji sampai ke banjir kilat. Boleh bayang tak? Pendek kata, kalau robot Zeta tak muncul cepat-cepat, hampir satu Zetania ni mesti hancur. Susah ke nak cari tema ni? Sebenarnya susah juga tau. Sebab kita orang bukan boleh buat suka-suka. Kita kena buat research, buat survey, tanya-tanya orang. Lepas tu kita nak selitkan pengajaran dan pelajaran dalam cerita ni. Kita nak ajar penonton supaya tak boleh buat benda ikut suka hati. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bencana jadi sebab kita sendiri yang cuai. So, robot Zeta ni bukan sekadar rancangan seronok-seronok. Kita nak jadikan dia edutainment. Edutainment tu apa? Education plus entertainment. Sejujurnya lah, tema bencana alam ni menarik tau. Sebab dia boleh ajar benda penting macam kenapa bencana ni boleh jadi dan macam mana kita boleh elak daripada buat bumi marah. Kadang-kadang banjir, ribut, kebakaran tu boleh jadi sebab manusia juga tahu. Contohnya apa? Buang sampah merata, bakar hutan, cemar sungai. Sebab itulah robot Zeta ni bukan cerita lawan monster je tau. Dia juga ajar kita macam mana nak jaga alam untuk sayang bumi kita. Susah tak nak buat efek bencana? Nak buat animasi pasal bencana ni, serius mencabar. Nak buat salji turun, nak render api yang berkobar-kobar, nak animate air hujan lebat. PC tu sampai panas tau. Lagi mencabar sebab kita orang buat ni sendiri. Tak ada minta tolong orang lain pun. Tapi kita orang tetap push juga. Sebab apa? Sebab robot Zeta ni kena hidup untuk korang semua. Ni Kak Alice nak cerita sikit pasal apa jadi kat season 2. Pasal musuh-musuh robot Zeta. Geng Calavera kembali untuk mencuri Xenochip dan membuat kacau di bandar Zetania. Dulu, ingat tak si Mojo tu? Alah yang geng Calavera tu yang asyik datang dengan monster pelik-pelik nak kacau Zetania, tapi asyik kalah je. Sampai dia macam, fed up lah aku ni, kenapa semua plan fail? Lepas tu kan, nak tahu apa jadi? Omega pun turunlah. Omega ni siapa? Dia ni macam bos besar dalam Calavera. Dia pun dah naik menyampah tengok Mojo, asyiklah kalah. So Omega cakap, dah lah, biar aku buat monster sendiri. Daripada kosong, dari zero, dia betul-betul buat sendiri. Omega pun ciptalah satu monster baru. Terus hidup. Tapi sebab monster tu baru, dia belum cukup kuat. So, Mojo pun kenalah join sekali. Dia pun tambah power kat monster tu. So, kiranya dia orang ni upgrade sampai jadi mantap dan kuat. Lepas tu, dua-dua hantar monster tu bagi ke Zetania. Untuk apa? Of course lah untuk musnahkan Zetania. Dengar macam scary kan? Tapi, korang jangan risau okey? Robot Zeta always ready. Dia orang takkan biarkan planet Zetania ni kena bully. Selagi ada kawan-kawan bersatu, musuh takkan menang. Nak tahu apa jadi kat Zetania seterusnya? Jangan lupa okey? Like, follow, share dan subscribe dekat YouTube, TikTok dan Instagram Robot Zeta. Okey geng, tu je untuk episod kali ni. Jangan lupa stay tune untuk next episode yang lagi penuh dengan drama, monster dan robot power. Kita jumpa lagi. Bye. Robot Zeta, go!